Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Bishbilwi. Nama saya pelajar Ijazah Sarjana Muda Syariah Fatwa. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan fiqh muamalat dalam membentuk tabiat pelajar pembelanjaan pelajar universiti. Okey, kita lihat pada latar belakang kajian. Okey, latar belakang kajian. Pengaruh media sosial dan gaya hidup moden mempengaruhi corak perbelanjaan pelajar. Dan pembelajaran pusat dan pembelajaran semakin berleluasa. Dan apa yang telah saya buat kajian, saya dapati bahawa pelajar universiti ni kadang gagal merancang cara mereka untuk berbelanja lah, disebabkan kurangnya fahaman mereka terhadap konsep fiqh muamalat yang diajarkan dalam fiqh muamalat. Okay, seterusnya kita pergi kepada permasalahan kajian ini. Untuk permasalahan kajian adalah tahap kefahaman fiqh muamalat dalam kalangan pelajar universiti masih rendah dan kurangnya amalan pengurusan kewangan yang berhemah serta wujud tabiat pembelian tidak terancang dan pembelian impulsif. Seterusnya kita pergi kepada persoalan kajian. Persoalan kajian ni adalah apakah tahap tabiat perbelanjaan pelajar universiti, sejauh manakah tahap kefahaman pelajar universiti terhadap fiqh muamalat, dan sejauh manakah fiqh muamalat berperanan dalam membentuk tabiat perbelanjaan pelajar universiti. Dan kita pergi pada objektif kajian. Yang pertama adalah mengenal pasti tahap kefahaman pelajar universiti terhadap fiqh muamalat. Yang kedua, mengkaji tahap tabiat perbelanjaan pelajar universiti. Dan yang ketiga, menganalisis peranan fiqh muamalat dalam membentuk tabiat perbelanjaan pelajar universiti. Kita pergi kepada kepentingan kajian. Kepentingan kajian ni dia ada kepada dua, iaitu kepada pelajar dan juga kepada universiti. Yang kepada pelajar adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang pengurusan kewangan Islam dan membantu mengamalkan tabiat perbelanjaan yang berhemah. Dan yang kedua kepada universiti, iaitu boleh menjadi rujukan dalam memperkukuh pendidikan kewangan Islam serta membantu merancang program berkaitan fiqh muamalat. Dan selebihnya ada saya terangkan di dalam proposal. Dan yang ketiga, seterusnya adalah kerangka teori. Kerangka teori ada 3 teori yang saya bawakan, iaitu daripada Al-Shatibi, iaitu Hifzul Al-Mal, pemeliharaan harta. Ini untuk mengurus harta secara berhemah, mengelakkan pembaziran dan kerugian, mengutamakan penggunaan harta yang bermanfaat. Yang kedua daripada Ibn Ashur, iaitu maslahah dalam muamalat. Ini mewujudkan kebaikan. Dengan mewujudkan kebaikan ini dapat menjadikan perbelanjaan perlu memberi manfaat dan mengelakkan kemudaratan kewangan, menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat. Dan teori ketiga daripada Al-Ghazali, ini Wasatiyah dalam perbelanjaan. Dan teori ini adalah kesederhanaan belanja, iaitu tidak boros, tidak membazir dan mengimbangi keperluan dan kehendak. Dan ini adalah rajah kerangka teori tersebutlah. Seterusnya, kerangka konseptual. Okey, kerangka konseptual kita boleh tengok pada fenomena inti, iaitu tabiat perbelanjaan pelajar universiti. Dan dia punya faktor penyumbang adalah kurang kefahaman terhadap fiqh muamalat dan pengaruh gaya hidup dan media sosial, pembelian impulsif dan budaya konsumerisme, dan kemudahan pembayaran digital buy now pay later. Ini semua menjadi faktor penyumbang. Dan kesan dia akan menyebabkan pembaziran dan perbelanjaan berlebihan, pengurusan kewangan yang kurang berhemah, kesukaran mengurus keperluan kehendak, risiko masalah kewangan dan hutang, dan ketidakselarasan dengan prinsip syariah. Seterusnya, intervensi fiqh muamalat, iaitu pemahaman fiqh, prinsip Hifz al-Mal. Itu konsep maslahah dalam pengurusan kewangan, amalan wasatiyah, mengutamakan keperluan berbanding kehendak, serta membentuk tabiat perbelanjaan yang berhemah menepati syariah. Seterusnya, definisi operasi. Maksud fiqh muamalat ialah merujuk kepada cabang ilmu fiqh yang membincangkan hukum hakam syariah berkaitan urusan kewangan, transaksi, pemilik harta, kontrak dan aktiviti ekonomi manusia. Dan definisi bagi tabiat perbelanjaan pula ialah tabiat perbelanjaan merujuk kepada corak tingkah laku seseorang individu dalam mengurus, menggunakan dan membelanjakan wang bagi memenuhi keperluan dan kehendak hidup.
Dan definisi bagi pembelian impulsif ialah tindakan membeli suatu barang atau perkhidmatan secara spontan tanpa perancangan awal dan tanpa pertimbangan yang mendalam terhadap keperluan sebenar dan kewangan sebenar, transaksi pemilikan harta kontrak dan aktiviti ekonomi manusia. Seterusnya, tinjauan literature. Okey, yang ni tema tinjauan. Dia punya artikel yang saya dapati lah. Ada daripada artikel Daud Bakar, ini literasi kewangan Islam, tingkah laku kewangan. Lepas tu daripada artikel Abdul Rahman, Fiqh Muamalat dan Pengurusan Harta, dan Norella ETL, Tabiat Perbelanjaan Pelajar. Dan jurang kajian ialah kajian dahulu lebih memfokuskan literasi kewangan dan tingkah laku penggunaan secara umum, manakala kajian berkaitan peranan fiqh muamalat dalam bentuk tabiat perbelanjaan pelajar universiti masih kurang dibincangkan. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi mengisi jurang tersebut. Seterusnya, skop dan batasan kajian. Ini skop populasi ialah pelajar universiti di Malaysia sahaja, dan skop kandungan ialah menggunakan fiqh muamalat, tabiat perbelanjaan pelajar universiti, dan skop lokasi universiti yang dipilih sebagai lokasi kajian. Ini Siraj lah. Dan skop masa, kajian dijalankan dalam tempoh semester semasa. Batasan kajian hanya melibatkan pelajar universiti yang dipilih. Bilangan responden adalah terhad. Data diperoleh melalui soal selidik dan jawapan bergantung kepada kejujuran responden. Dapatan tidak mewakili semua pelajar universiti di Malaysia. Metodologi kajian, kaedah dia adalah pendekatan dia menggunakan kuantitatif. Instrumen dia soal selidik dan responden dia pelajar universiti. Persampalan, rawak mudah, dan analisis data statistik deskriptif. Kesimpulan dia, fiqh muamalat berpotensi membentuk tabiat perbelanjaan pelajar universiti. Kefahaman yang baik dapat membantu pengurusan kewangan yang lebih berhemah. Kajian diharapkan menyumbang kepada pendidikan kewangan Islam dalam kalangan pelajar universiti. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.